Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi set nasi, iaitu nasi ghee bersama dengan ayam kapsah. Okay, mula-mula sekali kita nak masak nasi Mula-mula sekali kita panaskan minyak sapi. Panaskan minyak sapi sehingga minyak sapi ni cair. Dan kita masukkan 3 sekawan. Kita masukkan air yang telah kita sukan. Masukkan pula garam. Dan kita masukkan yogurt. Masukkan daun pandan dan bay leaf. Okay, kita tutup dan kita biarkan mendidih. Okay, airnya dah mendidih. Kita nak masukkan beras. Okay, beras ni Kak Zaida dah rendam selama lebih kurang setengah jam. Bersihkan dulu, kemudian rendam setengah jam. So, kita kacau-kacau sebentar. Okey, nasi kita dah mula kering. Kita balik-balikkan sebentar. Okey, Kak Zaida nak kecilkan apinya. Dan kita biasanya kita akan letak besi pengalas ni supaya nasi kita nanti tak berkerak, ya. Okay, sekarang ni kita nak masak lauk ayam masak kapsah. Jadi first kali kita kena cairkan minyak sapi. Kalau perempuan tak nak pakai minyak sapi, nak guna minyak masak juga boleh. Kak Zaida pakai minyak sapi. Okey, kita nak tumis bawang besar yang kita dah cincang bersama dengan bawang putih. Masukkan pula tomato yang telah kita cincang halus. Okay. Jadi sekarang ni kita masukkan rempah. Rempah kapsah, ketumbar dan juga lada serbuk. Tumis sebentar. Masukkan sedikit air. Masukkan air lagi. Kita masuk lebih kurang 3 kali. Okay. Masukkan tomato puri. Okay, kita masukkan ayam yang telah kita goreng terlebih dahulu. Masukkan sedikit santan. Kalau perempuan nak guna krim juga boleh. Masukkan irisan halia. Last sekali kita masukkan irisan daun sup. Balik-balikkan dan kita boleh matikan apinya. Okey, dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap set nasi kita hari ini, iaitu nasi ghee bersama dengan ayam kapsah untuk perempuan di luar sana. Selamat mencuba dan selamat berbuka puasa.